apa yang jadi kan? Mesh ceritakan. Pada tahun 2008 dekat Colombia, masa tu ada construction yang tengah terjadi dekat dalam terowong ni. Masa diorang tengah buat kerja tu, tiba-tiba diorang ternampak ada satu benda yang diorang tak pernah tengok dalam seumur hidup diorang. It's as if the tunnel has come alive and it's breathing. The tunnel seems to move as a cloud, repeatedly and very suddenly, appearing and disappearing. Workers who witness it are terrified. Lepas tu lelaki ni cakap masa tu dia tengah buat kerja dekat luar terowong tu. Masa dia tengah buat kerja tu, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi kuat gila kat dalam terowong tu. Bunyi dia macam ngauman singa. Lepas tu ada satu lagi footage kan. Ada lelaki ni dengan kawan dia naik kereta. Lepas tu diorang masuk dalam terowong tu. Tiba-tiba benda tu tengah terjadi dan diorang pun start rakam. Kita tengok apa yang jadi. Uish, pelik Kereta dia masuk dalam terowong tu and langgar benda-benda tu, kereta dia tak hancur pun. And saya pun pergilah dekat comment section and ada orang cakap lah, sebenarnya benda tu macam boleh katakan wap air, ada tekanan udara dekat dalam terowong tu yang tak boleh nak keluar. So diorang bertembung, so jadilah benda tu. Nampak logik? Tapi korang nak tahu tak apa saintis cakap tentang benda ni? Saintis cakap yang benda tu sebenarnya adalah orang tengah nak buka portal ke dimensi lain. Banyak tengok Avengers ni. So korang rasa macam mana? Apa pendapat korang tentang benda ni? Sesiapa yang ada ilmu tu bolehlah share dekat kami. Ilmu tak perlu kedekut.